Jom sembang, buka hati, buka minda. Suara kita, impian yang senada. Setiap kata sinar bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi sekali dalam podcast Jom Sembang at PSP. Kali ini bersama saya sebagai moderator. Dan sebelum itu saya ingin memberi ribuan terima kasih kepada UiDM, PSP dan juga KJJKM memberi peluang kepada saya untuk menjadi moderator di dalam podcast Jom Sembang at PSP kali ini. Sebelum ni saya sering tengok podcast. Saya tengok podcast dalam YouTube, dalam TV. Tapi tiba-tiba KJ call saya, dia beritahu, jadi kamu kena jadi moderator untuk podcast. Tiba-tiba dia macam satu, orang kata apa, satu kena tumbuk kat muka tu. So saya ambil cabaran itu dan saya hari ini saya hadir selaku moderator untuk podcast Sembang at PSP. Sebelum kita mulakan podcast, kita selam lebih dalam lagi, sudilah saya memperkenalkan diri saya dululah selaku moderator podcast Jom Sembang at PSP pada kali ini. Nama saya Muhammad Azizi bin Said. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pematang Tok Jaya, Sekolah Kebangsaan Agama Al-Irsyad, seterusnya sambung ke Maktab Rendah Saint Mara Berseri Perlis. Selepas habis MRSR, habis SPM, saya terus ke UTHM, Institut Pengurusan Malaysia, dan ketika itu dikenali sebagai ITO dan mengambil ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal beserta kemudian habis ijazah pertama, saya sambung ke Master Pendidikan Teknik dan Vocational di UTHM juga. Kita selalu dengar bidang-bidang popular di dalam arena pendidikan kita lah, seperti IT, bisnes, undang-undang, perubatan, apa lagi ya? Kejuruteraan. Tapi kita sering kali jarang dengar lah tentang kejuruteraan logi. So kami mengambil inisiatif untuk membuat satu podcast untuk menerangkan kepada seluruh warga Malaysia tentang apakah yang dimaksudkan dengan kejuruteraan logi yang terdapat di Politeknik Sekolah Perai. Bersama kita hari ini, kita ada tetamu istimewa. Tetamu istimewa kita ni bukannya influencer, bukannya artis TikTok, bukannya ayahanda, tapi dia adalah seorang pakar dalam bidang kejuruteraan logi. Kalau di PSP ni, Encik Kamil, kita boleh bayangkan sebagai morak kaingan. Dan saya boleh sifatkan diri saya ni sebagai gagak gamer saja. Seterusnya saya nak serahkanlah kepada Encik Kamil. Sila perkenalkan diri bro. Dan seterusnya boleh cerita sikit macam mana boleh terjebak, maksud saya terlibat dalam bidang kejuruteraan logi ni. Adakah ini jodoh atau takdir, ataupun memang dari kecil dah berhajat nak masuk dalam kejuruteraan logi ni? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Dan juga sebenarnya moderator ni junior saya di universiti. Dan saya perkenalkan diri saya. Saya nama diberi Kamil bin Saidin. Saya berasal daripada Muar, Johor. Latar belakang pendidikan, saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Dumpa Muar. Dan sekolah ni pun nama dia memang jarang-jarang sangatlah orang dengar. Muar ni Bandung, Bandung, Asam Pedas macam tu lah kalau Muar ni. Jadi lepas tu saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Jalan Jonet. Dulu dia top, orang sebut SMJJ kan? Sekolah Projek Bola. Jadi sekarang dah tukar nama lah. Kemudian saya teruskan lagi ke Sekolah Menengah Teknik Sungai Abung Muar. Dan saya adalah batch pertama aliran teknik lah di sekolah tu. Dan masa tu saya dah mula menjuruskan diri saya ni dalam kejuruteraan lah. Jadi saya ambil bidang masa tu PKJ, Pengajian Kejuruteraan Jentera lah. Maksudnya habis sahaja SPM. SPM, kemudian saya memohon untuk masuk melanjutkan pengajian ke masa tu Institut Teknologi Tun Hussein On lah. Itu kan. Kemudian dia berubah jadi Kuito. Logo pun tak ada. Logo pun tak ada. Jangan jadi seronok
bila surat tawaran datang tu logo dia UTM. Wah, kita pun rasa rasa seronok weh masuk UTM ni. Tapi dekat pack gaji Batu Pahat. Tapi tak apalah, kat mana pun alhamdulillah jadi orang juga lah kan. Jadi sebenarnya sebelum bila lepas SPM tu, ni macam mana saya nak tahu ada logi tu. Sebelum lepas SPM, Ito masa tu dia ada buat program Celik 99 nama dia, program Celik 99. Jadi masa tu ada program tu, siapa yang saya menyertai tu, jadi kita akan duduk di asrama Kuito macam pelajar Ito juga, dan didedahkan kepada program-program yang ada di Ito masa tu. Jadi dalam banyak-banyak program tu kita duduk situ, tak silap saya dalam 4 hari 3 malam lah. Okay? Jadi masa itulah didedahkan kita pergi elektrik, jabatan fakulti elektrik, fakulti mekanikal. Jadi saya meminat dengan logi ni, punca dia dekat situ lah. Saya tahu kat sini ada bidang kejuruteraan mekanikal logi. Saya ingat lagi masa tu, masa kita lawat bengkel logi masa tu, Encik Adnan Hussein, dia yang bagi penerangan masa tu dekat bengkel logi. Okay? Jadi itu punca dia, macam mana saya boleh terjebak dengan bidang logi ni. Macam tu ya. Okey. Dalam cerita lebih kurang tahun 1980-an, 90-an, kita ada satu sitcom Pimai Tang Tu. Dalam Pimai Tang Tu tu, satu watak Budin, Said Al-Budin, dalam sitcom tu kerja dia adalah angkut najis. Daripada satu kampung, mungkin zaman dulu orang nak buang najis ni, dia angkut najis, dia pindah, dia pergi Jalan Nuri dan sebagainya lah. Okey, tu untuk mungkin tahun 90-an ataupun 70-an. Tapi start saya lahir tahun 90-an dan sampai lah kita dah tak ada. Kita ada logi najis, di mana di logi najis tu dia proses daripada air najis dan jadi air yang boleh kita guna. Kita boleh minum, kita boleh mandi dan sebagainya. So orang luar ni dia tak tahu. Dia kebanyakan ada orang yang ingat kejuruteraan logi ni adalah logi najis tu punya proses lah, ataupun logi tu punya keluar nanti kerja logi najis. So saya nak benda tu orang clear. So Cik Kamil boleh terang sikit apa maksud, apa yang lebih detail tentang kejuruteraan logi ni? Adakah yang orang kata tu ataupun yang sebaliknya? Okay, minta Cik Kamil terangkan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebenarnya logi ni bukanlah logi pembentungan, bukanlah logi najis. Okay? Yang kita katakan logi ni apabila kita gabungkan beberapa peralatan untuk menghasilkan tenaga. Contoh sebuah enjin kereta tu, itu pun disebutkan sebuah logi juga. Okay? Jadi kalau logi kuasa ni, dalam logi kuasa ni kita ada turbine, kita ada dandang ataupun boiler, kita ada kondenser. Jadi gabungan peralatan-peralatan ni, itu yang kita sebutkan sebagai logi. Logi bukannya ni bukan. Jadi banyak orang salah. Banyak orang salah faham. Jadi benda ni dia jadi underrated lah. Sebenarnya program ni dia jadi underrated. Jadi itulah sebenarnya logi. Logi yang menghasilkan tenaga kuasa elektrik yang kita nikmati pada hari ini. Itu sebenarnya logi. Bukan logi pembentungan, bukan logi indah water. Sebenarnya ini logi yang orang kata cetak duit lah. Saya lepas netizen yang tengok podcast ni ataupun seluruh rakyat Malaysia dah ubahlah persepsi bahawa kejuruteraan logi ni bukannya logi pembahan. Nak jadi jurutera otomotif, nak design enjin, semua tu ada dalam kejuruteraan logi. So kita enjin tu dia macam apa, sebuah logi yang menghasilkan tenaga. Yang simpelnya. So lepas ni saya harap kejuruteraan maksud saya logi kumbahan tu tak ada kena-mengena lah dengan politeknik Sdn. Tu pergi tempat lain. Okey, kita pergi ke segmen ketiga. Waktu belajar dulu, terutama kita di IPO dulu, kita ada banyak kenangan tentang mata pelajaran ni. Contohnya arwah Tok Jan. Banyak kenangan di mana saya dan kawan saya masuk lewat 5 minit je. Kami nampak dia duduk ajak ke depan, masuk ke pintu belakang. Macam mana dia boleh nampak? Dia terus panggil depan kamu diorang drop. Bukan kata halau, drop. Orang lama punya ni.
Tu Tok Jan tak kira lagi. Tok Mok semua arwah dah. Profesor Madya Mohtar. Dia kawan saya dapat 36 untuk lulus heat transfer kalau tak salah, ataupun terma 2. Masa tu US tengah bergolak dengan Kuwait kalau saya tak salah. Okay, dia main ada apa? Dia panggil Haji, tolong Haji bagi dapat 40 nak lulus ni Haji. Dia tengok, oh kamu 36 nak 40. Okey, balik semayang, bagi kapal terbang US jatuh. Minta doa bagi kapal terbang US jatuh. Kemudian belah macam tu, kelak macam tu dia tak abang lah. Lepas tu member berbalik dengan kecewa. Mungkin malam tu dia semayang, ya Allah ya Tuhan aku bagi kapal terbang US jatuh. Bila keluar slip hujung, lulus dapat D. So D tu memang hebat lah untuk heat transfer. D yang ada kualiti kan. D yang ada kualiti lah. Okey, tu dari segi pelajaran kita di itu dulu. Tapi di sini saya nak tanya, di teknologi ni subjek apa yang paling menarik dan lebih kepada teori atau praktikal yang ditekankan di sini? Okey, di samping itu ada tak lawatan industri atau projek khas yang ditekankan? Okey, untuk bila kita kata kejuruteraan ni, semua kat mana-mana pun institusi kita masuk, asas dia kejuruteraan semua sama. Kita akan belajar fluid, termodinamik, kita akan belajar termodinamik, kita akan belajar statik, dinamik. Itu semua basic kat mana-mana kejuruteraan pun. Okey. Tapi yang untuk logi ni, dia punya core dia adalah, ataupun dia kata ibu dia ni, penting ni adalah termodinamik. Contoh kalau budak bidang kejuruteraan lain, termodinamik dia cuma belajar secara teori sajalah. Bukan secara apply, bukan secara aplikasi. Tapi budak logi ni dia akan 3 ke 4 kali ganda lebih mendalam lagi. Dia akan belajar bila semester 4 dan semester 5. Okay? Kita akan belajar kejuruteraan logi kuasa 1, kejuruteraan logi kuasa 2 dan kejuruteraan logi kuasa 3. Kat sini sampai 3 kan. Dan dia punya background dia, asas dia adalah termodinamik. Jadi kalau termodinamik masih lagi baca jadual steam terkial-kial, memang possibility untuk carry memang tinggi lah. Okay? Jadi itulah yang menariknya tentang logi ni. Kita akan kaji lah steam tu. Kalau dulu kalau kita belajar termo, asas kejuruteraan, kita dah belajar steam, jenis-jenis steam kan, kita boleh tengok jadual steam. Tapi dalam logik kejuruteraan logi kuasa, kita akan belajar macam mana steam tadi dia mengarah ataupun dia tembak pada turbine. Kan? Kenapa steam ni perlu steam tepu kering sebelum masuk turbine, superheated steam. Kita akan belajar lebih mendalam lagi, lebih teknikal lagi. Okay? Untuk pengajian di Politeknik, kita punya pembahagian pemberat dia ada 60% teori dan 40% praktikal lah. 60-40. Ini adalah menurut apa orang kata keperluan kepada ITEC lah. Untuk kita dapat akreditasi. Dan untuk lawatan ataupun projek khas, memang untuk projek pelajar, projek semester akhir, memang digalakkan dan diwajibkan pelajar ni mesti buat projek itu mengikut bidang pengajian. Maksudnya kalau dia buat projek akhir tu mechanical, tapi mesti dia ada elemen-elemen logi kuasa juga. Jadi contoh budak akan buat mini steam turbine, mini hydro turbine, mesti ada elemen-elemen logi mengikut program dia. So tak timbul lah isu buat belajar lain buat benda tak lah. Dia memang spesifik dah. Jadi untuk lawatan, memang setiap semester kita akan buat lawatan. Lawatan ke logi penjanaan elektrik ni. Memang situ boleh saya katakan logi penjanaan elektrik ni ataupun kilang kelapa sawit pun antara 2 lokasi yang memang berkait rapat dengan bidang kita ni. Memang selalu lah kita buat lawatan. Kalau untuk saya sendiri, kalau logi kuasa ni, saya dah lawat daripada Perlis sampailah ke Sarawak sana, semua saya jenis logi kuasa semua saya dah pergi dah. Itu saja setakat ni. So jelas bahawa kejuruteraan logi ni tak ada kaitan dengan logi kumbahan lah. Kita belajar
banyak termologi dan sebagainya. Tak ada logi combine langsung. Cambridge hari-hari saya duk tengok dalam Facebook, TikTok, dalam media sosial kita ni ramai orang, budak-budak muda, influencer ataupun netizen yang mempertikai. Tak guna ambil ijazah, tak guna ambil diploma, kita boleh berjaya, kita boleh dapat beribu dengan jadi influencer TikTok dan sebagainya. So benda tu kadang-kadang dia merosakkan fikiran budak-budak sekolah. Budak-budak sekolah kata, tak payahlah belajar fizik ni, tengok ada influencer ni sampai di kata 4 pun dah boleh pakai Mercedes, boleh pakai Ferrari. Pada saya tak setuju. Saya nak tanya pandangan Encik Kamel. Dan dapat diploma teknologi ni biasanya graduan boleh kerja sebagai apa, dan dia punya gaji ataupun dia punya ganjaran dia macam mana? Berbanding tak berbanding jadi TikTok ni? Okay, silakan dia Encik Kamel. Saya setuju juga dengan pandangan Cik Azizi tadi. Ya. Dia ilmu kena ada lah. Nak jadi influencer ke, nak jadi apa, TikToker je. Itu yang kita tak mau jadi yang macam baru-baru ni lah. Affordable tapi mahal. Kita tak nak macam tu. Affordable kan, tapi mahal lah. Kita tak nak. Kita tak pastilah memang dia sengaja buat untuk konten je. Tapi itu kita kata pentingnya ada ilmu. Okay? Tak kisahlah kalau rezeki kita belajar setakat SPM ke, setakat STPM, setakat diploma, itu rezeki kita, tapi kita kena, itu ilmu juga, dapat juga ilmu. Okay? Jadi saya untuk menjawab soalan tadi, kat mana ni bila dah ambil diploma, dah ada diploma logi ni, nak kerja kat mana kan? Ya, kerja kat mana, macam mana dia punya ganjaran dia. Okay, setakat ni adakah pelajar yang dah berjaya, dah jadi somebody dah ni? Okay, setakat ni untuk dari segi pasaran kerjaya ataupun employability rate untuk pelajar logi ni 90% ke atas. 90%. Okay? Dan dalam bidang kita tak perlu risau lah bidang logi ni, logi kuasa ni. Sebab apa? Sebab semua tempat ataupun semua negara, luar negara ke dalam negara, semua orang perlukan elektrik. Jadi industri ni dia tak akan berkubur lah dalam tempoh 5-6 tahun mendatang. Okay? Industri ni boleh bertahan, boleh sustain sampai 100 tahun. Contohlah ada orang kata, habis Cik Kamel, nanti kalau bahan api fosil dah habis lah, logi tutup. Kita kena pakai green technology. Green technology pun dia masih memerlukan tenaga kerja, tenaga mahal daripada bidang logi juga. Sebab dalam silibus kita, saya lupa nama, saya adalah penggubal untuk kurikulum logi ni sejak tahun 2010 sehinggalah ke hari ini. Jadi memang kita dah buat dah dalam kurikulum tu untuk masa depan. Contoh kita dah ada elemen sustainable, elemen green. Kalau bahan api fosil ni habis, industri ni tetap akan terus sustain. So kalau nak tengok kejayaan budak-budak ni, kita cemburu juga sebagai pensyarah, tapi kita bangga lah kan. Walaupun kita orang kata pendapatan tu, boleh kata pelajar-pelajar yang ambil bidang ni sebelah kaki ni senang lah, memang jadi jutawan lah. Bukanlah jutawan kan, maksudnya memang senang lah kalau kita tengok. Kalau setakat baru kerja setahun 2 ni, Honda Civic Type R ke apa pun memang dah boleh pakai. Memang saya sentiasa kawan dengan budak-budak ni dekat Facebook. Saya tengok mengikuti perkembangan pelajar-pelajar saya, bekas-bekas pelajar. Memang senang lah dia orang, senang. Memang boleh bantu keluarga dalam umur yang muda, dah ada rumah, dah ada kenderaan-kenderaan orang kata yang apa ni, mewah juga dah. Saya nak potong sikit. Kepada remaja yang nak pakai Honda Civic Type R, masuklah kejuruteraan logi di Politeknik Seberang Perai. Ya. Boleh tambah balik. Jadi kalau bila kita pergi lawatan kan, contoh kita pergi lawatan ke mana-mana logi kuasa, hari ni kalau saya petik ataupun saya campak batu, kena punya alumni diploma kejuruteraan mekanikal logi Politeknik Seberang Perai. Ya. Macam Satu tu. Malaysia ada. Satu Malaysia ada. Yang paling saya bangga sekali adalah masa tu anak-anak PA saya, kita orang buat lawatan
ke Tanjung Bin. Mana yang tak tahu lagi, Tanjung Bin, Loji Kuasa Arang Batu Tanjung Bin di Pontian sana. Boleh kata 10 ke 15 orang anak murid saya ni dapat bekerja dengan Malakoff. Dan sekarang dia orang ni dah mula lompat-lompat company dah. Okey. Ada yang kerja yang lompat daripada Malakoff pergi Petronas pun ramai, oil and gas, loji semua boleh masuk. Semua tempat perlukan loji ataupun contoh kalau yang pergi kilang kelapa sawit, kat situ ada boiler, ada dandang. Itu pun adalah nyawa juga dalam penjanaan tenaga, dandang ni, boiler. Jadi pun di situ. Ada yang sekarang dah jadi specialist, ada yang dah jadi steam engineer. Walaupun dia tak ada degree, tapi dengan bidang loji ni dia boleh upgrade diri itu sehingga menjadi steam engineer. Bukan engineer macam biasa-biasa ni. Steam, wap air tu pun kena ada engineer yang jaga dia, yang jaga kualiti wap. Jadi itulah saya tengok dari segi kerjaya memang tak ada masalah. Sedangkan ada satu pelajar ni dalam keluarga dia 3 sekali adik-beradik. Dia abang dan 2 orang adik dia. 3-3 ni adalah alumni Diploma Kejuruteraan Mekanikologi Politeknik Seberang Perai. Dan 2-2 pun dah bekerja dalam bidang. Dan sekarang ada yang dah jadi manager dan sebagainya. Okay, ada lagi? Saya harap lepas ni budak-budak ataupun ibu bapa mula pandang mata lah dengan kejuruteraan loji di Politeknik Seberang Perai ni. InsyaAllah peluang pekerjaan sangat luas. Dan kalau nak pakai CPTR ataupun GTR sekalipun, kita boleh masuk kejuruteraan loji di Politeknik Seberang Perai, jumpa dengan Cik Kamil kita. Okey, seterusnya Cik Kamil berilah sedikit nasihat kepada lepasan SPM yang nak isi borang, nak pilih kos mana, duk fikir lagi nak ambil kursus meskom ke, nak jadi influencer ke, supaya mereka buka mata sikit tentang kursus-kursus, terutama kursus teknologi di Politeknik Seberang Perai. Silakan dia. Okey, kepada lepasan SPM, seperti yang kita maklum, memang tarikh untuk kita kemas kini UPU dah lepas. Tapi tak apa, Politeknik ada ambilan kedua. Ada ambilan kedua nanti. Okey. Jadi boleh buat keputusan lah. Contoh pada pengambilan pertama ni, lepas SPM ni mungkin tak dapat peluang. Mungkin ambilan kedua nanti masih ada peluang. Sebab Politeknik dia akan buat pengambilan 2 kali dalam setahun. Okay? Jadi pilihlah bidang ni, program Diploma Kejuruteraan Mekanikal Loji Kuasa. Dan saya pun ada buat hantaran juga dekat Facebook dan mendapat sambutan lah, dengan share-nya lebih kurang 35 share telah di-share oleh 35 pengguna Facebook dan dapat engagement yang agak tinggi lah. Kenapa saya buat hantaran tu di Facebook? Okay. Kenapa bukan di TikTok? Kan? Sebab di Facebook ni peringkat umur yang main Facebook lah orang kata kan. Yalah bapak-bapak lah kan. Jadi sebab peringkat umur budak-budak ni, keputusan yang dibuat untuk anak ni masih bapak lagi buat keputusan. Jadi kalau kita letak dekat TikTok, kemungkinan budak-budak ni dia nak seronok je. Kan? Jadi itu sebab saya buat hantaran tu dekat Facebook. Sebab kita tahu lepasan SPM ni, keputusan dia tu masih lagi ibu bapa yang tentukan. Dan saya daripada statistik 2-3 minggu lepas untuk bidang loji ni, mendapat 1,113 daripada lepasan SPM ni telah memilih bidang Diploma Kejuruteraan Mekanikal Loji ni sebagai pilihan dekat UPU. Okay? Jadi mungkin ada kesan jugalah kot daripada hantaran tu. Jadi saya menantikan lah, okay? Lepasan SPM ni, so sama-sama kita terjun dalam bidang kejuruteraan loji kuasa ni. Kenapa Cik Kamil boleh bagilah sebab ataupun musabab kenapa pelajar ni perlu memilih kursus teknologi di Politeknik Seberang Perai Pulau Pinang?
Semua sedia maklum lah. Saya boleh katakan saya dah pergi banyak politeknik. Politeknik Seberang Perai ni adalah poli yang paling strategik sekali. Betul. Okey, yang paling strategik sekali. Jadi kenapa kena pilih kat sini? Sebab semuanya dekat. Okay, yang pertama, kalau untuk dari segi makan minum pelajar ni tak perlu risaulah mak bapak. Keluar je pintu pagar poli, toleh kiri terus nampak McDonald. Okay. So kemudian dekat dengan Bandar Perda. Itu orang kata lebah makanan, semua jenis ada. Dekat dengan airport, dekat dengan pusat-pusat perindustrian. Okay. Dan kalau kita kata bidang loji ni, dekat Penang saja kita ada loji jana kuasa elektrik Tenaga Nasional Berhad dekat Perai. Okay. Sebelah dia pula kita ada loji jana kuasa elektrik Malakoff. Tapi dah tutup lah. Yang Malakoff ni dia dah tamat tempoh. Tapi sekarang yang Perai ni dia dalam proses pembesaran lah. Okay. Kemudian di sebelah pulau, di sebelah pulau ni selalu orang tak perasan. Bila kita lalu dekat Gelugor tu, tengok ada chimney, ada apa, ceroboh tu, orang ingat apa lah. Itu adalah loji kuasa elektrik yang dimiliki oleh TMB juga. Okay. Kemudian lagi kita ada loji kuasa elektrik dekat Kulim pun tak jauh mana pun daripada Politeknik Seberang Perai. Jadi untuk bidang loji kuasa ni, kalau pelajar tadi tu tak dapat kerja di loji kuasa pun, di setiap kilang ni pun dia memerlukan orang berkelulusan ataupun kemahiran dalam bidang loji. Sebab setiap kilang ni dia mesti ada boiler, mesti ada dandang untuk dia menjana steam. Sama ada dia menjana steam tadi untuk proses ataupun untuk elektrik. Hospital Seberang Jaya pun ada dandang, ada boiler dan memerlukan juga lepasan-lepasan diploma kejuruteraan mekanikologi. Okay, jadi orang kata Politeknik Seberang Perai ni lengkap lah, cukup sifat lah. Kalau kita nak sambung pengajian kejuruteraan logi di sini, di Pulau Pinang. Dan Pulau Pinang, siapa tak tahu kan, syurga makanan. Okay. Jadi setakat ni belum ada lagi lah pelajar kita yang mati tak makan je. Belum ada lagi pelajar nak dapat tempat intern kan, tempat latah industri pun sangat mudah. Kita ada perindustrian Batu Kawan, kita ada perindustrian Perai, kita ada Bayan Lepas. Semua ni duduk keliling Politeknik Seberang Perai saja. Itu dia kenapa uniknya lepasan SPM mesti pilih bidang kejuruteraan mekanikologi ni di Politeknik Seberang Perai, Permatang Pauk, Pulau Pinang. Baiklah, sedap tak sedap, dah hampir 30 minit dah kita berbincang tentang kejuruteraan logi di Politeknik Seberang Perai ni. Ingat, bidang teknikal bukan sekadar mesin dan manual, tetapi dia lebih luas lagi. So orang ingat engineering mesin, dia nak macam-macam lagi. Betul. Terima kasihlah kepada Encik Kamil yang sudi menjadi tetamu kita pada kali ini. Jangan lupa kongsikan podcast ini dengan rakan-rakan dan ibu bapa ataupun siapa-siapa lah yang berminat ataupun kamu rasa dia ni mungkin kamu nak masuk logi, cukup share dengan dia. Share banyak-banyak. Dengan ini saya Muhammad Azizi bin Said mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjaya. Jom sembang, buka hati, buka minda. Suara kita, impian yang senada. Setiap kata